Audio yang korang dengar sepanjang video ni adalah daripada mikrofon ni guys. Korang boleh save dulu video ni, nanti mudah korang nak cari balik. So, kalau korang tengah nak cari mikrofon untuk podcast, live stream, voice over ataupun content creation, aku rasa mic ni antara yang paling unik pernah aku tengok. Sebab biasanya kita kena pilih sama ada USB ataupun XLR kan. Tapi yang ni guys, dia ada wireless sekali. So, ini dia Maono PD200W. Presentation board dia memang sangat kemas. Apa yang menarik pasal mic ni, dia datang dengan 3 cara sambungan berbeza. Depan ni siap ada tutorial bergambar lagi. Dapat sekali dengan user manual dan satu receiver yang korang boleh cucuk dekat macam-macam device, kabel Type-C to Type-C, siap adapter to Type-A, satu kabel Type-C female dan ini dia punya mic. Serius, cantik dan solid. Bahagian bawah ni ada port XLR, USB-C, siap ada jack 3.5mm untuk audio monitoring dan power ataupun RGB button. Tersedia shock mount sekali. Sini ada mute button dan gain control. Dan yang menarik lagi guys, mic ni dia ada built-in battery yang dapat bertahan sehingga 60 jam. Tapi RGB korang kena off lah. Bagi aku serius function gila. Lagi-lagi pada korang yang banyak shoot ataupun suka buat live kan. So korang tak perlu lagi nak risau pasal nak charge selalu. Nak tukar RGB dia, just klik je button bawah ni. Dia bagi sekali dengan stand yang korang boleh adjust. Base dia pula dari besi yang solid dan berat. Just pasang je macam ni, settle, ready to use. Satu lagi, kalau korang ada receiver Maono yang macam ni kan, korang boleh terus sambung dekat kamera. Bagi aku memang nice gila. Dan mic ni menggunakan 30mm dynamic capsule dengan cardioid pickup pattern. Jadi penggunaan yang betul, korang kena cakap dari depan macam ni tau, bukannya daripada tepi. Contohnya, kalau aku cakap pada depan macam ni, korang dapat dengar dengan jelas. Tapi kalau aku cakap pada tepi macam ni, dengar maybe, tapi kurang sedap. So, make sure bila korang nak cakap, daripada depan. Maksudnya, suara korang tu akan lebih fokus dan bunyi sekeliling macam kipas, keyboard, ataupun bunyi lain boleh dikurangkan dengan lebih baik berbanding kebanyakan mic condenser biasa. Dan nak pakai dia pun mudah gila. Contohnya, setup dekat phone macam ni, just cucuk, terus boleh pakai, plug and play. Dan yang lagi menarik, contohnya kalau korang ada 2 unit mikrofon, dia boleh sambung kepada satu receiver. Sangat sesuai kalau korang yang jadi suka buat podcast ataupun interview. Dan nak best lagi, korang download dia punya apps Maono Link. Dekat dalam ni macam-macam korang boleh control, termasuk gain, scene, ada podcast, gaming dan boleh adjust 3 tahap noise cancellation. Bagi aku, kelebihan yang ada pada Maono PD200W ni adalah dari segi dia punya flexibility. Korang boleh guna USB ataupun korang nak naik level tahap profesional boleh pakai XLR. Dan yang paling rare sekali bagi aku adalah dia boleh gunakan secara wireless 2.4G tanpa kabel. Macam aku setup sekarang ni, aku rakam terus dekat phone aku. Sangat sesuai untuk content creator yang nak satu mic untuk semua setup. Audio quality dia pun aku dah dengar, serius memang best gila. Lagi-lagi kalau korang suka buat voice over kan. So, kalau korang berminat nak dapatkan mic ni, link aku dah letak.